3, 2, Hari ni kita ada dekat Cafe ABMS, jadi M Cafe. So hari ni TEG Motorsport dia nak buat launching kereta track dia Satriano tu, dah menang podium. Hari ni dia dah buat livery baru, setup baru, so dia nak launch kat sini kat tempat ABMS. Mana kau Zee? Sekarang ni TEG tak launch lagi sebab tunggu kau. Kau tolong cepat sikit, aku nak balik ni. So hari ni ramai-ramai kita buat apa lagi? kita nak buat pelancaran kereta race TEG yang baru dibuild, baru, enjin baru, setup baru, wajah baru lah kereta. Yang best ni sebelum dia launch baru, dia dah podium lah kereta ni. Oh, dah podium lah? Dah podium. Bukan sini kan? Oh, kereta dah podium. Terima kasih kepada semua saudara-saudarian ambil masa untuk hadirkan majlis launching dengan review kereta. Okey, kita TEG mengucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih. Terima kasih juga dekat tuan rumah ABMS. Suspension ni memang main peranan besar untuk racing bike. Betul. So kalau dekat race pun dah ni yang pakai kat on the road Ya, dia ada spek, banyak spek. So, TG ni pun lagi satu yang best dia boleh ikut macam mana kita punya setup. Kereta ni sebenarnya agak minta maaf buat dia pasal masa yang dibagi 3 minggu kan. 3 minggu untuk siapkan kereta ni dah tarikh untuk kita race round 1 di MSS Sepang. Bagi kami dari tim Gazoo Toyota, kita dah try Oktober ni. Bagi saya ini yang terbaik produk yang kita ada. Handling yang best, TEG punya handling. Aku corner tu main balon okey. Thank you, saya. Dah sampai masa untuk kita nak review ke? Ya, baik. Okay. 3, 2,